Ustazah, suami saya laluan saya ke syurga. Ada syurga pada suami saya. Ada seorang wanita, ramai wanita cakap macam tu pada saya. Saya memula, ya Allah, ingatkan suami dia tu ciri-ciri ahli syurga. Dia kata, Ustazah, 30 tahun saya sabar dengan dia. Akhlak dia kasar, mulut, maki hamun, selalu menghina, merendahkan saya. Tapi saya mula belajar dan saya selalu menganggap ini jalan saya ke syurga. Sebab daripada dialah saya dapat pahala sabar. Daripada dialah setiap hari saya berlawan dengan rasa redha. Daripada dialah sekian-sekian. Jadi saya anggap dia adalah laluan saya ke syurga. Boleh jadi kalau saya dapat suami yang baik, saya leka dengan nikmat Allah. Saya akan memuji dan memuja suami saya, sehingga saya lupa untuk memuji dan memuja Allah. Tapi bila Allah uji orang paling dekat, setiap hari menguji sabar, saya sandarkan bahagia saya bila saya sebut, cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik pelindungku, sebaik-baik yang menjagaku. Kalau tak, saya tak nikmat pun sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi bila Allah uji, orang yang paling dekat bukan orang yang melindungi saya, bahkan dia menyakiti saya. Saya merasakan benar-benar perlindungan itu daripada Allah. Sebab itu, bila kita tengok tajuk ada syurga pada pasanganmu, bukan semestinya kita dapat pasangan sifat ataupun berakhlak seperti ahli syurga. Saat suami kita cari rizki untuk kita dan anak-anak, saat suami kita sabar kerana kita masa mengandung, masa kita lepas bersalin, kita lupa juga yang suami kita banyak sabar dengan kita, yang kita duk ingat kita banyak sabar dengan dia, yang kita ingat kita banyak berkorban untuk dia. Tetapi suami kita pun banyak berkorban. Bezanya orang lelaki tak banyak bercakap, tak banyak menghitung, tak banyak menyebut. Sebab itu kadang-kadang dia angguk, kita rasa dia setujulah tu kan, padahal dia boleh layan je. Kalau tak layan kan lagi panjang.